Dulu orang curi zaman kita ingat zaman kita budak-budak 80-an. Orang curi sejik, ada curi sejik. 80-an dia orang curi dah. Hari-hari orang curi. Dah masuk curi sejik. Lah ni masuk sejik. Ikat ngetong tak ada ngetong tok ngai dalam sejik, casting kat ruang dalam sejik, ada benang titik ngegang, awak nengok awak dok mayang so, macam-macam saya bawa dengan kayu jarum kerah, cokeh, awak dengan bakar, dengan bawa welding apa semua habis curi. Ni hari ni bahan biji zakat pula ni. Berapa juta? 2 juta. 200 juta orang agama terlibat juga. Kayak gitu baik nama. Ni sekarang tengah spin. Nak edo. Tengok. Kita orang curi je Melo bahan 3 bulan je. Curi Melo. Curi telur 4 utir 6 bulan je. Faham lagi? Kayak gitu tengok. Ratus-ratus juta. Tak takut sikit dah. Piti zakat. Piti orang miskin. Faham? Tak kira mu siapa, mu orang besar pakat mana sekalipun, hebat mana, akhirat atas dunia tak terima sembahyang. Harta haram. Guna awak beli kereta pun termasuk makan juga. Makan tu maksud makan bukan telang, ambil manfaat. Dah sampai 200 juta, berjuta-juta piti haram. Kalau seria pun masuk neraka. Sahabat Nabi berkata, "Man ishtara sauban bi asharati darahima." Barang siapa membeli baju 10 ringgit, 10 dirham. Okey. Dirhamun minha min haram. RM1 daripada duit haram. La tuqbal salatuhu ma dama fi, tidak akan diterima sembahyangnya selama dia pakai pakaian itu. Itu baru seria. Faham? Piti haram sikit, piti halal banyak. Harta haram sikit je. Harta halal banyak. Kira mana? Kira haram. Apa? Iza jitama'al halal wal haram faghulibal haram. Okey? Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka dikira haram. Okey? Air zam-zam 1 gelas. Air kecing 1 titik. Boleh minum? Air zam-zam segelas. Kecing setitik dalam. Kucak-kucak-kucak boleh minum. Ambus setitik kan? Faghulibal haram, dimenangkan hukum haram. Bubur air segatang, tak yang munah sudu. Tak yang munah sudu buah kucak. Bubur air segatang, faham tak lagi? Tak ayam sudu boleh makan. Dah kita lah ni bukan sudu 200 juta ni. Tai ayam segatang, bubur air sudu. Faham tak lagi? Tu lah ni. Mana ada orang curi sekian lah ni? Mana ada orang curi 80 sen? Main kalau kau orang kapung-kapung 1,000, 2,000, 3,000 cuma orang lebih orang. Faham? Kalau scan sekarang telefon. Ni bahan juta pula piti zakat. Nampak? Mal'unun. Semua tu kena laknat berlaku. Dah akhirat ke mana? Akhirat go to hell. Masuk neraka. Faham? Siapa kata? Nabi kata, kullu lahmin nabata min suhti fannaru aula bih. Setiap tubuh badan yang terlibat harta haram layaknya ke neraka. Nah, atas dunia boleh lari. Rock-block Bukit Tobing, bang ke Telaga Daeng rock-block, bang ke Ulu Takir rock-block, lari ke Bukit Tunggal rock-block, tang ke Pulau Duyung rock-block, bang ke Pulau Ketang rock-block, seterik tang ke Sultan Mahmud rock-block pula, Tubik ke Bukit Kecing rock-block, bang Batu Buruk, boleh lari semua. Faham? Akhirat fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'id. Satu golongan ke syurga, satu golongan ke dalam api neraka.